Cuma saya masih ingat ada lah masa saya ziarah Allahyarham Ibn Rizal kan. Saya memang yelah saya beritahu dia juga apa. Masa tu saya suka hijrah-hijrahkan. Ni lagu ni saya kata, betul lah satu hari nanti hijrah ke dalam saya. Dia kata kat atas tu memang agak ni lah sebab dia kan, saya dah pernah cerita tu kan, dia apa, urat suara dia macam kanser kan. Dia tak boleh nyanyi, jadi nyanyi tak ada pendapatan lah. Jadi lepas tu doktor nak operate urat suara, kemudian urat makan dengan urat pernafasan terlalu halus, 3 urat. Kita kena syukurilah nikmat kita ada suami. Hanya dirasai oleh orang yang bisu. Kan? Kita biasanya dapat nikmat suara ni, tak ada apa bezanya, sama je dengan orang lain ada suara. Hanya nikmat ni dirasai bila kita dah bisu. Kan? Ya, macam cerita apa tu, dia nak kahwin dengan anak orang, dia ngurat kat batu sekali, bisu katakan. Sekali bisu kan? Tak jadi kahwin dengan orang perempuan kan? Cerita apa tu? Saya nak beritahu lagi, ada kali lain episod akan datang kan? Kata apa nak kuliah kan? Semua saya beritahu dia, akhirnya doktor kilo dia meninggal juga lah. Tapi tak apalah, mudah-mudahan walaupun lagu ni tapi kita hijrahkan lagi, dia mudah-mudahan kita dapat ni lah faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya seruan makan sehari, memujuk hati, mengajak kembali jalan menuju ilahi. Kaukah di situ yang menyeruku, atau panggilan daripada Tuhan yang bernama naungan azan? Siapakah di antara kita dengan rela menjadi pendosa? Siapakah dulu memberi alasan, dan siapa yang bersendakan ajaran tanpa sebab dan halangan? Kau abaikan pesanan, kematian tiba-tiba datang, semuanya hilang. Hidup umpama ladang menyuburkan Islam. Jangan terleka hingga terlupa oleh kesibukan yang tak sudah, oleh kesibukan yang tak sudah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita di antara yang menerima seruan Allah, datanglah 5 kali sehari. Tak dapat pun datanglah 4 kali kan. Kalau tak dapat juga kan, 3 kali pun jadilah kan. Kalau tak dapat langsung tak payah kan, tunggu je lah ni. Sebab tu panggilan Allah 5 kali sehari kan. Kita dapat nyawa pun, kita hari ni pun kalau ada kita panggil anak tak nyawa pun marah lah kan. Panggil dia berkali-kali tak mari kan. Allah panggil kita berkali-kali tapi Allah tak kenakan hukuman pun kan. Tiba-tiba tak datang-datang, balik satu taman, na'udzubillah kan. Tiba-tiba tak datang-datang, habis bakar satu kan. Na'udzubillah Allah tak hukum dan itu. Tapi bukan rumahnya, tak ada hukuman pula di akhirat nanti. Kita takut juga. Jadi kalau boleh kita datanglah, taubatlah, dah masuk Ramadan ni. Tapi tak nak tunggu Ramadan belum tentu sempat. Tadi kan Ustaz Nazri kata kita sempat dan tidak kita nak tunggu Ramadan. Walaupun kita sebut baligna Ramadan wa Syawal kan. Jadi kalau boleh nak sampai Syawal lagi kan. Okay? Jadi kita pujuklah hati kita ni, ajarlah, pujuk dekat kawan-kawan jiran-jiran menuju ilahi. Takut kita menyesal bila dia dah tak ada, kita tak ajak kan. Jadi siapakah sebenarnya yang menyuruh kita pagi tadi? Haji Muslizah ke? Bukan. Kan? Haji Muslizah menjalankan tugas sebagai muazzin kan. Yang menyeru kita semua datang Allah Ta'ala. Dia cuma sebagai penyampai saja. Yang sebenarnya menyeru kita, memanggil kita adalah Allah Ta'ala. Tak kalau orang turun kat bumi nak panggil kan. Itu dah cerita lain lah kan.
Jadi itu lawan asal. Jadi siapa antara kita semua memang tak ada nak jadi pendosa kan. Siapa nak jadi hidup dosa, nak hidup mati neraka, tak ada. Tetapi itulah asal kita. Jadi jangan memberi sebarang alasan. Kalau nak bagi alasan macam-macam boleh bagi. Kenapa tak datang surau? Tapi kalau nak datang, macam-macam alasan pun boleh bagi untuk datang. Kalau tak itulah sibuk, dah berapa ramai orang sibuk, datang. Berapa ramai yang tua, datang. Berapa ramai yang tak maulah okey, datang. Yang tak okey you pula. Tak datang, kan? Kata orang pencet pula, kan? Berapa ramai pun orang pencet, tak boleh datang juga, kan? Jadi alhamdulillah, kan? Jadi apa kerja sibuk, kan? Kadang-kadang kita berdoa ya Allah, janganlah sibuk sangat, kan? Semuanya subuh dengan maghrib, masyarakat kita di surau ni, kan? Kita fahamlah surau asal tu semua masih kerja. Tapi kita berdoa, jadi jangan dengan ada alasan, sebab dia alasan sekali tu dia akan berjangkit-jangkit jadi alasannya seterusnya. Ya, kalau sekali tak datang tu dia seronok tak datang. Jadi dia kalau boleh jangan ponteng. Kalau dia dah ponteng tu dah seronok dah memonteng, kan? Jadi hidup kita ni upah ladang. Kita syukurkan Islam, ajak orang pada Islam, ajak orang pada iman, ajak orang pada ihsan dan sebagainya. Jangan terlupa, jangan terlupa, kan? Jadi tak pun ingatlah. Yang penting keluarga kita, bawalah isteri kita. Kita nak mengajar kat rumah memang takkan mampu. Kan, jangan kata orang lain, kita ustaz-ustaz Ustaz kita nak ada isteri kita, keluarga kita memang agak sukar juga sebenarnya. Elok dia datang ke sini supaya dia dengar ustaz lain ajar, dia boleh terima dengan mudah, kan. Jadi kita pun kadang-kadang sibuk juga, tak sempat nak mengajar warga di rumah. Jadi kalau boleh ajak dia datang, betul lah, kan. Jadi kesibukan ni memang takkan sudah. Bila sibuknya berhenti, bila kita mati. Situ dah sibuk, nampak mayat macam sibuk je lagi tu. Ada kan. Sibuk ni tak berani nak bergerak ni. Kan, nak bergerak macam apa lagi, kan. Tuan Imam betul sekali sibuk lagi kan, nak bergerak lagi, kan. Sibuk sangat tu sampai nak buat kerja lagi, nak meeting lagi tak habis, kan. Tak. Bila dah tu sibuk tu mati, putus, hilang sekali-kali. Masa tu dah tak ada apa-apa dah, kosong. Kan, buat dekapan je. Dekapan tu tak ada poket. Nak buat duit tak ada dekapan, kan. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan dapat ibadah sedikit, kan. Okey, kita teruskan sikitlah. Dengan suratul Hadid, dan bunyinya suratul Hadid, U dengan I. Suratul Baqarati, suratul Falati, suratul Asri, kan begitu. U dengan I bunyinya. Kalau pun malam ni tadi saya sebutkan Dzulkifli, yang tu kan. Dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kata sandaran. Cakap Melayu itulah. Kata sandaran. Okey. Dia tunjuk yang ke-27, ayat ke-24 ni. Yu'tikum. Nampak yu'tikum. Dia macam satu perkataan. Dia ada tiga dalam satu. Bukan saja three-in-one yang kopi tu, dalam bahasa Arab dia kadang-kadang ada tiga perkataan dalam satu perkataan. Yu'ti tu dia. Yu tu ia tu tiga, arti tu memberi. Kum tu kamu. Kum tu biasalah kan. Assalamualaikum tu, kan. Kita biasa dengan kum tu kamu lah. Dia, yang Allah memberi kamu kiflain, dua jaminan. Kita dah belajar tadi kiflain. Min, ni bukan kawan kita nama Yasmin tu, min. Ni dan ya. Kadang-kadang kita hadis gabungkan disebut min ataupun min aina ila aina. Dari mana dah? Ke mana, kan? Rahmati, rahmat. Allah memberi kita ni dua rahmat. Allah memberi kita ni dunia dan akhirat. Kalau tak ada rahmat di dunia, habislah. Kan, hujan tak turun beberapa hari macam tu pun kita dah risau, sekali hujan turun tak berhenti. Kan? Alhamdulillah, kalau tak bagi alasan hujan. Nah, pagi ni tak datang kuliah subuh. Hujan dah turun, kan? Tak datang subuh, itulah. Jadi alhamdulillah, padahal hujan tu mungkin doa-doa daripada haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan buat dan semalam pun saya Jumaat tu dua orang kenapa hujan tak turun, itulah risau kita, kan. Tapi itulah rahmat di dunia dan yang penting sekali di akhirat. Tetapi cuma ayat ini menceritakan tentang orang Nasrani dulu. Dia dapat dua jaminan sebab masa zaman Nabi Isa dia beriman dengan Nabi Isa dan kita kerja. Bila Islam datang, dia beriman juga dengan Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Dua dapat jaminan Allah Ta'ala. Itu kisah dia, kan. Okey, pokoknya nanti tuan-tuan baca lah kisah-kisah ni menarik sebenarnya Al-Quran ni kalau kita dapat fahamannya ataupun pokoknya kita baca terjemahan. Cuma saya nak kata tadi kata kiflan tadi dua jaminan Allah bagi kepada mereka yang beriman. Walaupun tadi orang Nasrani tadi, tapi bila dia dah datang Rasulullah dia beriman. Kalau yang lawan tu, itulah dia lawan tu. Tapi kadang-kadang Donald Trump pun macam-macam nak beriman ni satu. Kita satu Tuhan ni, boleh nak minta duit lah. Kita Tuhan yang sama, kan. Dia nak beriman, kata beriman macam ada lah. Kan.
Islam. Ada alukan dia kan bukan nak beriman saja. Kata dia boleh beriman dengan sebelum itu kemudian dengan Rasulullah SAW.